kenapa emas sesuai dijadikan mas kahwin? Ramai tak sedar mas kahwin yang diberi hari ini boleh hilang dalam diam selepas kahwin. Bagi duit sebagai mas kahwin, hari pertama nampak banyak, seminggu lepas tu dah mula susut. Sebulan terus tak nampak ke mana. Bukan salah sesiapa, tetapi duit memang mudah untuk habis. Dina emas bukan sekadar hadiah, ia jadi simpanan untuk jangka masa panjang. Kenapa ramai mula pilih emas sebagai mas kahwin? Yang pertama, kerana ia tak mudah hilang. Emas orang sayang nak jual, simpan bertahun-tahun pun masih ada. Yang kedua, nilai makin naik bukan makin susut. Duit makin lama makin habis, tapi kalau emas, makin lama makin bernilai. Yang ketiga, ada nilai emosi yang kuat. Contohnya macam cincin kahwin. Jarang orang jual melainkan kalau terpaksa. Sebab ada kenangan dan ada makna sendiri. Realiti yang ramai terlepas pandang, mas kahwin bukan sekadar simbol, tapi boleh jadi aset utama dalam rumah tangga. Bayangkan 10 tahun akan datang, mas kahwin itu masih ada, malah bertambah nilai. Itu beza antara duit yang habis dan emas yang kekal. Emas bukan sekadar hadiah, tetapi sebagai simbol cinta yang tak akan susut nilai. Nak tahu cara dapatkan dina emas untuk mas kahwin? Sila isi borang sign up di bio saya. Saya akan bantu anda dengan langkah-langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan emas.